Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya dapat lagi ada last buah yang ujung-ujung lah. Okay. So variety kalau ikutkan ni apa yang saya ingat Musang King kan. Tapi buah dia kecil sikit. So buah tak banyak, ada 6 biji asalnya yang berbutik, tapi yang jadi 3 biji je, yang lagi 3 butik jatuh. So dan ni buah sulung lah, buah sulung Musang King yang pokok lain. Itu saya try pokok lain, ni pokok lain. So nak test lah, tengok. So dia punya apa? Bintang dia, 5 bintang ni. Besar dia. Okey, kita tengok. Okey. So ni dah 2 hari ni jatuh ni. Tu, mak. Ni mak buah dia. Bau dia. Bau dia memang melekat. Okey. Ada berapa ulas ni? Okey, 1, 2. Ada berapa pangsa? Okey, yang ni. Nampak. Isi dia. Walaupun dah jatuh 2 hari, tapi tangkai dia masih hijau lagi. So, yang ni kita buka dulu, tengok dulu isi dia yang lain. Ini pun ada 1 ulas. Okey. Yang last sekali. Satu ulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni dia pangsa dia besar, tapi dia biji dia sikit lah. Kita test dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biji kesip. Itulah ni Musang King. So saya rasa pokok dia ni, dia punya apa? Saya ada tanam biji benih durian kampung untuk jadikan dia punya pokok penanti. So saya ingatkan pokok ni nanti saya nak ambil pucuk dia, saya nak kahwinkan. Saya tengok. Saya nak try buat kahwin sendiri. Jadi tak jadi. Yang ni memang jadi lah. Isi dia. Ni betul-betul Musang King punya rasa ni. Ini ada 3 ulas. Ni 1 ulas, 2 ulas, 3 ulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ulas. Ya, jatuh 2 biji. 1 biji pokok lain, yang ni pokok lain. Saya tanam tahun 2020. Masa PKP. So 2025 start buah. So yang ni ujung-ujung lah 2026. Masya Allah. Sedap. Isi dia memang sedap. So yang ni boleh ambil pucuk dia, kita kahwinkan. InsyaAllah tahun ni kita buat proper punya penjagaan. Baja, racun. InsyaAllah kalau rezeki mungkin boleh dapat banyak lagi lah buah dia. So kalau dapat buah macam ni kecil je ni sebenarnya. Bukan besar sangat. Tengok kecil je mak. Besar ni je. Kecil je. Tapi isi dia ada 6 ulas, 7 ulas. Tapi memang puas hati lah. Okey. So itu saja. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi kita buka lagi sebiji lagi nanti. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum.